Selamat kembali ke channel Kiam Plan. Hari ini saya nak bawa korang ikut satu hari penuh di kebun cili saya. Kalau korang tengok pokok cili ni ada yang dah mula sengit dan tengah berbunga. Kalau kita biarkan pokok yang sengit memang berisiko patah, tumbang atau hasil tak cantik. Jadi hari ini saya akan buat 4 benda penting, iaitu membaja cili, pasang tiang sokongan, ikat pokok cili dan meracun serangga. Kalau korang tanam cili dekat rumah ataupun kebun, video ini memang untuk korang. Jom kita mula. Okey, untuk hari ini kita mulakan membaja pokok cili dengan menggunakan baja NPK 12-12-17. Baja ini sesuai untuk fasa pokok cili yang dah mula membesar dan masuk fasa berbunga serta berbuah. Cara saya baja ni ringkas saja, tidak berlebihan. Saya tabur baja keliling pokok, bukan terus dekat batang, lebih kurang 1 jengkal dari pangkal. Lepas tabur, saya pastikan tanah sedikit lembap supaya baja mudah serap ke dalam tanah. Kalau tanah terlalu kering, baja lambat berfungsi. Kalau terlebih baja pula, daun boleh hangus. Tanam cili ni sebenarnya bukan soal banyak baja, tetapi cukup dan konsisten. Seterusnya kita mula kerja pasang tiang sokongan. Bila pokok cili dah besar dan berbuah, berat dia memang akan tarik batang ke tepi. Kalau hujan atau angin kuat, memang mudah tumbang. Tiang yang saya guna ni sederhana saja, tak perlulah mahal, asalkan kukuh dan tahan. Cara pasang, saya pacakkan tiang di sisi pokok, bukan betul-betul dekat akar. Pastikan tiang masuk ke dalam tanah agak dalam supaya tak mudah goyang. Langkah ini penting supaya batang tak patah, hasil buah lebih cantik, mudah jaga dan senang bila kita tuai nanti. Kalau kebun besar memang penat sikit lah, tetapi hasil dia memang berbaloi. Lepas tiang siap dipacak, kita teruskan dengan mengikat pokok cili ke tiang sokongan. Saya gunakan dawai khas pertanian. Dawai ini lembut, tak tajam dan boleh guna lama. Cara ikat, saya ikat longgar sedikit, jangan terlalu ketat. Kita kena ingat pokok cili ini masih membesar. Kalau ikat terlalu ketat, batang boleh luka, aliran nutrien terganggu, pokok jadi stres. Biasanya saya buat ikatan bentuk O. Ikatan ini nampak mudah, tetapi kesan dia besar untuk jangka panjang. Pokok jadi lebih stabil, tak mudah rosak dan senang dijaga. Pada sebelah petang, saya sambung kerja dengan sembur racun serangga campur racun kulat. Saya pilih waktu petang sebab matahari dah kurang panas dan racun lebih berkesan. Untuk jimat masa, saya campur 2 jenis racun ini sekali sembur. Ikut sukatan yang betul dan racun yang memang sesuai dicampur. Saya sembur bahagian atas dan bawah sebab serangga dan kulat selalunya ada dekat situ. Langkah ini penting untuk cegah serangan awal dan jaga kesihatan pokok cili supaya terus subur dan berbuah cantik. Jadi inilah satu hari ringkas di kebun cili saya. Daripada membaja, pasang tiang sokongan, mengikat tali pada pokok dan meracun serangga. Bertani ini memang perlukan sabar dan konsisten. Kalau korang rasa video ini bermanfaat, tekan like, share dengan kawan yang tanam cili. Dan jangan lupa subscribe channel Kiam Plan. Jumpa lagi di video seterusnya.